Cik Hafiz ni kita orang hebat daripada industri, daripada HDC yang akan mengupas tentang potensi-potensi cabaran dan pelbagai lagi lah aspek di dalam industri halal itu sendiri. Minta Cik Hafiz cerita sikitlah peranan-peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi yang berkaitan industri halal dan mungkin sedikitlah berkaitan dengan peranan HDC itu sendiri. Silakan Cik Hafiz. HDC ini adalah merupakan satu agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI). Ditubuhkan pada tahun 2006 dan fungsinya adalah untuk membangunkan industri halal. Yang mana JAKIM pula dia adalah satu jabatan yang lebih luas, bukan sekadar halal saja, tapi dia juga melihat aspek-aspek dari segi keagamaan, pelbagai-bagai aspek lagi yang melibat. Maknanya boleh saya simpulkan untuk JAKIM dia hanya terangkum kepada persediaan halal dan HDC terlibat dalam pembangunan industri halal. Pembangunan industri halal itu sebenarnya lebih meluas puan. Maknanya kita tengok daripada sebelum persediaan halal dan juga selepas persediaan halal. Sebelum persediaan halal itu bermaksud maknanya kita bantu syarikat-syarikat itu untuk mendapatkan sijil halal. Maknanya dari segi bantuan, latihan dan juga bimbingan untuk dapat sijil halal. Kemudian syarikat perlu memohon kepada JAKIM untuk dapat persediaan halal itu. Dan pihak JAKIM akan memproses permohonan halal bersama-sama dengan JAINS MAINS, Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Kemudian setelah sijil halal itu dikeluarkan oleh JAKIM, HDC akan mengambil mandat seterusnya, iaitu membangunkan syarikat, meningkatkan kapasiti untuk fasa ekspor dan sebagainya. Berkaitan dengan fungsi dan antara JAKIM dan MAINS ini, JAKIM berada di tangga yang lebih tinggi. Maknanya JAKIM ini fungsi dia sangat tinggi tuan-tuan dan puan. Maknanya dia bukan sekadar memberi persediaan halal, tapi dia tengok juga aspek-aspek yang melibatkan dasar dan juga garis panduan halal itu sendiri. Maknanya JAKIM keluarkan dasar dan juga garis panduan berkaitan halal. JAKIM juga melihat aspek-aspek berkaitan dengan kita sedia maklum bahawa ada lebih kurang 80 persediaan halal di luar negara yang diiktiraf JAKIM, lebih kurang dalam 42 buah negara, dan perkara-perkara ini perlu diambil perlu diuruskan oleh JAKIM. Jadi kita tengok peranan JAKIM memang besar sebab dia adalah pemegang orang kata guideline ataupun dasar berkaitan dengan persediaan halal. Dan kemudian Majlis Agama Negeri ini mereka bertindak sebagai supporter kepada JAKIM, yang mana mereka akan buat audit, buat penguasaan, tapi JAKIM juga ada elemen penguasaan, tapi MAINS, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri akan membantu dari segi audit dan juga penguasaan. Itu saja sedikit sebanyak mengenai peranan HDC, JAKIM dan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam ini.